Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajarkan kamu semua cara-cara untuk mengisi AINS. Langkah pertama, kamu perlu cari perkataan AINS di dalam platform Google. Okey, masukkan ID delima kamu. ID delima boleh cari dekat bahagian dashboard. Masukkan nama penuh kamu dengan huruf besar. Okay, selepas kamu dah masukkan ID delima, masukkan kata laluannya iaitu JBA 110808. Kemudian kamu tekan je continue. Okey, kemudian kamu isi maklumat. Kalau kamu pertama kali mendaftar, kamu isi maklumat seperti yang tertera ini. Okey, kemudian bila kamu dah isi, dia akan keluar maklumat diri kamu seperti yang tertera ini. Okey, bila kamu nak record bacaan kamu, boleh tekan ke butang AINS. Okey, bila dah tekan, dia akan bagi kamu pilihan. Pilih sumber bacaan. Okey, kamu boleh pilih buku, sumber digital ataupun artikel. Buku tu macam biasalah, buku boleh atas talian, kamu tekan e-buku. Kemudian sumber digital tu daripada YouTube dan sebagainya. Okey, artikel, jurnal dan lain-lain ni terpulang. Kamu boleh rekod bacaan melalui dashboard ke, papan kenyataan ke, boleh. Kemudian kamu tekan seterusnya. Okey, bila dah tekan semua, tekan bahagian pilihan kamu punya sumber nak rekod tu. Okey, maklumat, isikan maklumat seperti yang tertera. Ni contoh buku. Okey, isilah bahagian tajuk dan sebagainya. Yang penting isi bahagian yang bertanda bintang merah. Yang mana yang tak ada bintang merah terpulang. Kalau nak isi boleh, kalau tak isi pun tak apa. Kemudian kalau kamu punya buku tiada penulis, kamu tulis TK, maksudnya tanpa penulis. Okey, bahagian rumusan sekurang-kurangnya kamu kena isi 15 perkataan. Manakala bahagian pengajaran kamu isi sekurang-kurangnya adalah 5 perkataan sahaja. Kemudian bila dah isi, kamu boleh tengoklah rekod catatan kamu bertambah. Semoga maju jaya. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.